Welcome back to channel Mr. Hakimi. So hari ni bukan akulah, Ayah dengan Dinda nak main game Roblox. So Ayah pertama kali nak main game Roblox ni memang tak tahu apa. So Ayah buat je satu account Roblox ni sebab Dinda ajak sangat main game Roblox ni. Okay, so kita nak main game apa, Dinda? Kita nak main game apa? Dinda pilih, Ayah ikut je. Ayah tak tahu sangat sebab Ayah tengok ni macam semua menarik tapi macam kotak-kotak je semua. Ni game ni Mount Lutiang. Ni apa? Mount Lutiang. Okay. So game apa? Okay. Ini dah pilih, so Ayah join je, boleh? Oh, roller coaster. Roller coaster. Main roller coaster. Apa tak pilih? Dia pilih roller coaster, so Ayah join je lah. Okay? Buat dia tak nak main pun. Tak main? Tak main. Main lain. Main lain? Oh ni? Tadi Ayah join? Bukan eh? Mana? Bukan. Tak ada pun Dinda. Ini kat sini. Oh, Dinda dah kat atas eh? Dinda dah kat atas eh? Kan? Alamak. Kenapa dia asyik suruh beli je? Namakanlah. Oh. Betul? Oh, ni pun explode the player. Lompat. Dinda macam tempat lain je tu. Ya, sini dia pilih. Oh. Dinda pilih masuk game lain eh? Oh, ya ke? Okay. So, Dinda dah keluar main game lain, so Ayah kena keluar jugalah. Okay, Dinda, kita nak main game apa? Ayahlah yang buat. Ayah buat? Tinggal join aja. Okay. Maksudnya tadi satu game tu macam tak best. Dia nak main game lain. Okay, Ayah rasa kita main game apa yang daripada polis tu? Namakan lah boleh. Namakan. Namakan. Dia selalu gitu. Game apa Kalau main game ni Hyper Speed ni game apa? Ayah pun tak tahu nak main game apa. Ayah buka je. Okay, Dinda join. Okay, tadi Dinda dah try game roller coaster tapi macam tak best. Okay, Dinda ajak main game lain pula. Okay. Okay, kita cuba dah tutup dia punya music ni. Macam nak tutup music dia? Aduh. Tak masak. Alamak. Susah ni. Music kita dah tutup lah. Nanti tak dengar suara. Ayah sini je. Sini ada sesuatu. Sekejap, Ayah nak tutup dia punya suara. Okey. Ayah dah slowkan sikit suara dia. Ayah tak tahu apa dengar dah sebab takut suara tak dengar. Okey. So, alamak. Termasuk kat api tu lah. Okey, so sekarang kita kena lompat. Okay, boleh. Oh, Boleh aku. lompat lepas tu pergi kat mana? Aduh. Allah. Jatuh je. Asyik termasuk dalam tu. Sekejap ayah Dinda nampak sesuatu. Okay, so. Ni orang ni buat apa? Aduh. Tak bagaimana. Dah lompat. Ayah dah lompat ujung-ujung pun tak boleh. Okay, Ayah cuba lagi sekali. Yelah sebab dia dah level berapa? Dia ni kena naik level sampai level mungkin level 10 kat bawah laju sikit. Boleh. Ayah dah boleh dah. Ush, Dinda lagi laju.
Okey, kena kat sini. Okay, ayah boleh level 5 ni Ayah kalau kalau dah pusing-pusing. menang, ayah kalau dapat kad kuning tu boleh. Lagi laju. Ni. Sekejap, ayah cuba. Okay, ayah dah lari laju. Lepas tu laju. Ush! Dah ujung-ujung tu pun masuk juga. Alamak. Aduh, aduh. Okey. Ayah hampir tak boleh hidup tadi. Okey, ayah baru level 6. Ni dah level apa? Oh, level 7 dah. Nampak macam mana ni? Ni mesti yang ujung-ujung ni mesti tak lepas. Dia ni dah lepas eh? Baik. Hup. Oi, lepas. Dah, gitu je. Sekejap, ayah, sekejap. Sini. Okey, ni kat sini. Okey. Dinda cuba tolong ayah. Dia buat apa? Oh, kena tambah. Oh, tukar kasut. Nak tukar kasut. Oh, okey. Aduh, tinggi lagi. Oh, tadi ayah baru ada berapa duit tadi? Aduh, Ayah terkena lupa lah. bola. Tak tengok. Sebab tadi Dinda belikan berapa ayah tak ingat. Dinda belikan kasut baru. Okay, so, ada bola. Ada bola kejar. Oh, masuk juga. Dinda pun termasuk. Ayah dah laju sikit. Tapi bila dekat bola tu kejar. Ada orang tu. Oh, kalau dah lepas boleh ambil lagi 5 cash lah. Jap. Tapi dapat 6 je. Ush. Ayah laju macam mana? Ada orang tu lagi laju. Macam flash. Ayah laju lah. Ayah laju juga eh? Nampak ayah Ush. laju. Oh, terkena bola tu matilah. Aduh, lama lain. Okey, lompat. Tapi kat stage 2 pun dah macam gini. Ini dah lepas ke? Oi. Okey, nasib baik orang tu ni. Ui, kedapat weh. Sekejap, tapi ayah sekarang ada 17. Jadi, Takutlah. kalau tak ada kasut yang boleh. Kasut kedua ni kena 37. Ada duit 37. Dia apa? Ni dia 6. Takut. Okey. Ayah cuba lagi. Jatuh. Oh, ayah laju. Apa pun tak tengok. Ush. Ai. Level 3 pun susah weh. Yang bola tu susah. Susah. Ayah saya kena kumpul duit dulu lah. Kat stage 1 ni kumpul 5. So nanti baru dia akan banyak duit. Baru dapat kasut baru. Uish. 45. Ayah baru ada 23 cash. Dinda tak Macam mana budak-budak sekarang boleh main Roblox Ayah pun main Roblox. First time ni pun rasa macam benda ni berulang. Okey, dah cukup 30. Duit ayah dah banyak. Ada 42, so ayah beli kasut baru. Ush. Lagi laju. Hup. Ush. Wih, jealous betul lah ada yang macam dah macam flash tu. Hup. radio macam mana? Hup. Susah. Hup. Aduh. Termasuk juga. Bola tu ikut kita lah. Ikut. Dina dah tukar kasut tak? Dina level berapa? Level 12. 12 tu. Okey, Dina ambil cash dulu. Tak apa, Dina ambil je duit tu dulu. Kumpul dulu. Mana? Kumpul duit yang dekat bola tu. Ambil kasut ke? Beli kasut. So, wah, ayah dah laju sangat. Boleh. Tak boleh dia kata. Tak boleh? Yang ada berapa? Oh, baru 17. Lagi, kumpul lagi 20. Tu kan, Dinda dah laju kan. Tu. Tu bukan Dinda kan? Hup. Okey. Ni Dinda kat sini. Ayah dah 32.
Ush. Bola tu Hop. Tu boleh lepas. Lompat. Hop. Dina pergi je yang dekat dapat cash 11 tu. Kumpul. ni apa ni? Bola ni dah tak laju dah. Ayah lagi laju daripada dia. Oh, ni aku hilang. Oh. Masuk lagi. Memang tak lepas lah yang situ. Ayah dah. Aduh. Level 1, level 2 pun sangkut. Main lain lah. Main lain. Alamak. Dia nak tukar lagi ke? Ayah baru nak short satu game. Dia nak keluar ke? Dah. Aduh. Aduh. Ayuh. Ayah pun asyik jatuh je. Okey. So, itu saja untuk game Roblox kali ni. So, Dinda pun dah macam boring. Dinda nak main game lain. Tak apalah Dinda, kita try next time. Kita main lagi game Roblox ni. Mungkin kita akan main dengan Muna ke kan? Mana main sikit. Muna dengan Kiki. Okey. Itu saja untuk video kali ni. Okey, so korang jangan lupa like video ni, subscribe video aku kalau korang nak follow. Okey, itu saja. Bye. Bye.